Eh, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Idina Dania binti Abdul Hakim, berumur 11 tahun dan kini belajar di SK Sisyakap, Kuala Kurau, Perak. ABA 3012 merupakan kod sekolah saya. Saya merupakan seorang pengawas sekolah yang berdedikasi dan bertanggungjawab. Saya meminati buku-buku yang berunsurkan pengetahuan dan sejarah. Penonton yang dihormati, setiap daripada kita pasti mempunyai impian dan cita-cita, kan? Ya, begitu juga dengan saya. Impian saya ingin menjadi seorang pendidik. Impian kami hasil tulisan Halis Azahan Muhammad Hanafiah, merupakan sebuah buku daripada kumpulan cerpen kanak-kanak yang telah saya baca. Buku ini diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka dengan harga RM20 senaskah dan mengandungi 176 halaman dengan 12 sisipan kandungan. Saya berasa amat teruja untuk berkongsi kepada anda semua mengenai kisah yang terdapat di dalam buku ini. Buku ini menceritakan tentang kisah dan impian yang ingin dicapai oleh watak yang berbeza yang memberi pengajaran berguna kepada kita semua. Penonton yang dihormati, mari bersama saya menyingkap beberapa impian dalam buku ini. Bermula dengan kisah Sani, seorang anak penerka Felda yang menjadi anak jutawan tetapi tidak dimewahkan. Pak Cik Harun, ayah kepada Sani, seorang penerka Felda, merupakan jutawan senyap yang mempunyai impian untuk memastikan anaknya berjaya dalam pelajaran dan mengajar mereka hidup dalam keadaan sederhana dan tidak memanjakan anak-anaknya. Beliau telah melaburkan wang yang diperoleh dalam amanah saham untuk masa hadapan anaknya dan memastikan impian untuk melihat anaknya belajar di Menara Ganding tercapai. Seterusnya, kita menyusuri kisah seorang murid yang dipinggirkan oleh rakan-rakannya di sekolah kerana menghidap penyakit HIV tanpa sengaja, dan impian seorang sahabat baru yang ingin mengubah sentimen rakan-rakannya terhadap penyakit tersebut. Beliau berjaya mengubah persepsi tersebut dan akhirnya murid tersebut gembira kerana impiannya untuk belajar bersama rakan sekelasnya tercapai. Penonton yang dihormati, hubungan adik-beradik umpama air yang dicincang tidak akan putus. Kisah ini membawakan kepada kita kasihnya seorang abang yang mempunyai seorang adik yang buta. Impiannya untuk melihat adiknya yang buta mendapat pendidikan yang selayaknya dan akhirnya tercapai dengan mendaftarkan adiknya ke sekolah berkeperluan khas. Kisah seterusnya membawa kita kepada impian seorang murid yang menghadapi masalah pendengaran, ingin menghadiri temu duga bersama seorang sahabat yang setia. Mereka bersahabat tanpa mengira kekurangan. Sahabatnya membantu menjadi jurubahasa semasa temu duga dan akhirnya kedua-dua mereka berjaya mendapat tajaan ke luar negara. Menyusuri kisah seterusnya, seorang ibu tunggal membesarkan anak sendirian. Tugasnya bukanlah mudah. Impiannya untuk melihat anak-anaknya berjaya dalam pelajaran membuatkan beliau tekad bekerja membanting tulang bagi memastikan anaknya dapat bersekolah walaupun beliau terpaksa bersusah payah. Kisah ini membuktikan bahawa kasih ibu membawa ke syurga. Penonton sekalian, daripada ringkasan buku ini, kita dapat simpulkan bahawa setiap orang mempunyai impian dan setiap impian perlu dimulakan dengan usaha yang gigih agar impian itu menjadi satu kenyataan. Penceritaan dalam buku ini telah diolah dengan gaya penulisan yang kreatif agar mudah difahami oleh pembaca sekolah rendah. Gaya penceritaannya dapat memberi impak yang positif kepada pembaca
Mesej yang disampaikan pula syarat dengan unsur pengajaran, kasih sayang, persahabatan, keikhlasan dan rasa tanggungjawab. Melalui pembacaan dalam buku ini, diharap dapat memberi pengajaran, semangat dan inspirasi untuk kita menjadi orang yang mempunyai impian dan dengan usaha dan keyakinan yang tinggi mampu menjadikan impian itu satu kenyataan. Sekian, terima kasih.